لجداتنا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وخصوص مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan kitab Tajul Arus muka surat 52. Mungkin mana tu bagi tu? Kita baca daripada syahadat ni tu kan. Kita ulang balik sikit. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fadl amin. Katanya syahadat bermula misalnya seorang hamba Allah Ta'ala berserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ini dunia. Jadi dalam bab ini nanti ada beberapa perumpamaan di antara engkau dengan Tuhanmu. Ada 2-3 perumpamaan yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Atha'illah Sekandari. Jadi perumpamaan yang lebih ke ini adalah satu perumpamaan yang boleh memahamkan kita macam mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga selalu memberikan perumpamaan kepada para sahabat supaya menambah faham kita kepada Tuhan kita. Jadi banyak benda yang kita tak faham, banyak benda yang kita salah faham tentang Tuhan kita. Banyak kita tak faham, salah faham tentang Tuhan kita. Jadi selepas kita beriman pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sentiasa kita dituntut untuk faham tentang Tuhan kita. Faham tentang Allah itu sentiasa dituntut. Kita dah tahu dah, kita beriman dah keesaan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iman tu dah ada, tapi tuntutan untuk faham Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa dituntut. Begitu juga Nabi SAW sentiasa memberikan faham kepada para sahabat tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memberikan kepahaman kepada para sahabat bagaimana bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Bagaimana bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita? Ramai orang berasa dan menyangka macam-macam. Sebagian orang menyangka dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana tu? Kenapa dia rasa dia tidak pedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup susah, penyakit banyak, nasib malam. Jadi perasaannya dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Perasaan-perasaan yang tak baik kepada Allah. Dia rasa Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain sedang dia susah? Jadi semua prasangka-prasangka yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi SAW menyebut dalam hadis kudusi Allah Ta'ala mengatakan, ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi, aku berada pada situasi sangkaan hambaku. Aku berada pada sangkaan hambaku. Ana inda zanni abdi. Ataupun dengan makna lain, kedudukan aku ini berada pada sangkaan hamba aku.
Dalam satu riwayat lain, dalam hadis kursi mengatakan, maka engkau sangkalah kepada aku apa saja yang kau kehendaki, maka itulah kamu. Bermaksud begitu. Bermaksud apa saja sangkaan kita kepada Allah, itulah kita. Maka ada satu riwayat lagi, maka ada hadis kursi kata, maka sangkalah kepada aku sangka yang baik-baik. Sangkalah kepada aku sangka yang baik-baik. Maka yang sangka yang baik-baik ni namanya husnuzan, berbaik sangka. Namanya husnuzan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimah zan? Zan. Zan ini dalam timbangan ilmu dia tidak sampai kepada yakin. Yakin ataupun tahu. Tahu, saya tahu, ataupun saya yakin saya tahu. Jadi dalam timbangan ilmu, timbangan ilmiah, yang nama dia yakin, yang nama dia ilmu. Kalau dalam pengiktirafan ilmiah, sesuatu yang kita tahu berdasarkan dalil, itu nama dia ilmu. Apa maksud ilmu? Ilmu suatu pengetahuan, suatu keyakinan berdasarkan dalil, itu nama dia yakin. Maka tertolak, tidak diterima pengetahuan tanpa hujah. Tahu tanpa hujah itu tidak terima. Yakin tanpa hujah tidak diterima, tak terima. Saya dah tahulah, dah masuk pukul 2 leh dah, pukul 2 leh dah. Gitu. Mana kau tahu? Tak payah tanyalah, kata dia. Dia tak dapat kemukakan dalil bahawa dah pukul 2 leh. Itu tidak diterima. Saya dah tahu dah masuk dah waktu dah. Mana kau tahu? Ya, jam Rolex ni. Bukan jam dia ada tanda dia. Barulah pengetahuan dia diterima sebab ada dalil. Jadi nak kata tahu mesti ada dalil. Maka nama dia ilmu yakin. Tidak sampai tahap yakin dan ilmu. Kenapa dia tak ada dalil? Rasa-rasa depan tu orang tu, kata dia. Mana kau tahu? Tak dapat lah nak ngeban tu. Mana dia tidak tahu. Habis macam mana kau khabarkan orang? Dia menyangka-nyangka sahaja. Kuat sangkaan dia bahawa depan tu orang. Nama dia zon. Nama dia zon. Dah sampai dah tetamu kita, ataupun dah sampai dah balik dah, keluarga kita dah balik dah. Depan tu ramai. Dekat airport kan. Nampak dia tua dia. Mana kau tahu? Entahlah, tak dapat nak ngaban, rasa-rasa. Rasa-rasa. Jadi bawah pada ilmu tu nama dia zon. Kuat rasanya zon. 50-50. Nak khabar pun dia, tak betul pun dia, nama dia syak. Syak ni bawah lagi dah. Saya syak orang tu yang rasa orang tu yang curi tu. Dalil tak ada. Bukti tak ada. Habis macam mana kau khabarkan orang tu lah yang mencuri? Syak. Syak ni 50-50. Mungkin betul, mungkin salah, syak. Tapi kalau kuat sangkaan dia, memang rasa macam dia ni. Tak ada orang lain dah. Bukti tak ada. Maka sangka itu nama dia zon, kuat. Kalau bawah, nama dia syak. Bawah lagi, ada sikit-sikit dia rasa. Entah rasa-rasa je. Nama dia waham. Waham ni yang paling lemah. Bawah pada waham apa? Bawah pada waham. Zon. Dan atas sekali yakin ilmu. Sebab ada dalil, ada hujah, ada bukti. Kalau tak ada hujah, tak ada bukti, tapi kuat sangkaan dia, nama dia zon. 50-50, nama dia syak. Baru nak rasa-rasa, nama dia waham. Bawah pada tu lagi apa?
Jahil. Buah pada tu jahil. Jahil tak tahu. Depan tu orang ke? Tak tahu. Tak tahu. Tak dapat dengan badan tak tahu. Tak tahu ni. Tak tahu betul lah. Jadi daripada jahil kepada waham, waham kepada syak, syak kepada zan. Atas pada zan apa dia? Tahu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengungkapkan supaya kita tahu dia. Sebab tak ada siapa yang tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapa yang tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Yang boleh kita dapat zan. Zan, menyangka. Jadi menyangka kepada seseorang, pilih sama ada kita menyangka keburukan orang ke ataupun kita menyangka kepada kebaikan orang. Kalau kita bersangka-sangka kepada keburukan orang, nama dia su'uzon. Kita bersangka-sangka kepada keburukan orang, nama dia su'uzon. Kita bersangka-sangka kepada kebaikan orang, nama dia husnuzon. Sama ada husnuzon. Jadi pilih, kita nak su'uzon ke husnuzon. Sebab kita tak tahu hakikat seseorang, kita tak tahu hakikat seorang tu. Contoh, sebagai contoh, seorang tu ada sifat pemurah. Dia ada sifat pemurah, ada sifat kedokut, kan? Bila kita bersangka-sangka orang tu kedokut, itu su'uzon nama dia. Bila kita bersangka-sangka orang tu pemurah, daripada husnuzon. Hakikat orang kita tak tahu. Hakikat sebenar orang kita tak tahu. Jadi pilih. Kita boleh saja su'uzon, kita boleh saja husnuzon. Maka dalam Islam menggalakkan kita supaya husnuzon kepada orang. Husnuzon. Dan sudah pasti kita tak akan tahu hakikat qadar seseorang, kita tak tahu. Kita tak akan tahu. Kita tak akan tahu hakikat seseorang. Contohlah di antara kedokut dengan pemurah. Di antara kedokut dengan pemurah. Kedokut ni kita letak kosong. Satu lah. Kedokut ni satu. Pemurah ni 10. Pemurah ni 10. Kedokut 1. Pemurah ni 10. Kita ni kat mana? Antara 1 sampai 10. Kalau 10 tu pemurah, 1 ni kedokut. Tuan-tuan nak letak diri tuan-tuan berapa? Tak tipu-tipu dah. Kita letak 10, itu anda betul tu. Pantang minta bagi, pantang minta bagi. Kita ni tak je, kadang-kadang bagi, kadang-kadang tidak, kadang bagi, kadang tidak. Tu agak berapa payah kita ni. Kadang-kadang bagi, kadang-kadang tidak. 5, tengah-tengah lah kata. Bagi dah nilai elok sikit, 6 atau 7 lah. Kerana nak kira di antara kita ni kodakut dengan pemurah, kita lebih kepada pemurah lah. Allah Ta'ala 6 atau 7 nilai di kita ni. Kita sendiri letak 6, 7. Orang tahu tak? Kita pun susah nak nilai diri kita. Rasa-rasa saya ni lebih kepada pemurah. Lepas pemurah tu apa? Sampai 9 tak? Tak sampai rasa. 7 atau 8. 7. Contoh kita tahu diri kita 7. Orang tahu tak? Orang takkan tahu. Kita pun payah nak mengukur. Apatah lagi orang. Dengan mana yang lain, kita tak tahu hakikat seseorang. Pemurah dia, pemaaf dia, rajin dia, kita tak tahu. Bahkan tidak dituntut pun kita mengetahui hakikat seseorang. Tak tahu. Jadi bila tak tahu, kita kemungkinan kita memandang orang lebih daripada nilai orang tu. Contoh hakikat pemurah saya ni 7. Contoh dia. Orang macam mana nak tahu hakikat pemurah saya? Sama ada dia tersalah pandang, sebenarnya hakikat pemurah saya 7, dia pandang saya 6. Salah orang tu.
Hakikat pemurah saya 7, dia pandang saya 5. Maka salah orang tu. Sebab saya lebih baik daripada pandangan dia. Dia pandang saya 5, sebenarnya pemurah saya 7. Maka salah dia, su'uzon nama dia. Apa lagi kita kata? Orang ni bonci kat saya. Dia bonci kat saya. Mungkin ada lah, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita suka orang. Biasa perasaan kita pada orang. Kadang-kadang kita marah orang tu, kadang-kadang kita suka orang tu. Ada. Jadi di antara bonci dan suka, dapat kita ukur orang, tak dapat kita ukur orang. Orang ni bonci kita ke, orang ni sayang kita, tak dapat kita nak ukur. Jadi kita hanya bersangka-sangka sahaja pada seorang. Sekiranya orang itu suka pada kita 8, kita menyangka orang tu 5, su'uzon nama dia. Dia sayang kita, tapi kita sangka dia tak sampai 8, 5 je, maka kita su'uzon. Orang tu sayang pada kita tahap mana? Taklah sampai 10, 8 saja dia sayang kita. Tapi kita memandang dia tak ada tu, dia bonci saya tu. Saya bagi makan 3 je dia. Bermaksud kita su'uzon pada dia. Su'uzon itu dilarang dalam agama. Jadi kita tak tahu hakikat orang. Jadi buat macam mana? Husnuzan. Jadi bermaksud kita sangka orang tu sempurna, tetapi tidak sempurna, lebih baik daripada kita menyangka orang tu jahat sedangkan dia baik. Masya Allah. Kita tak tahu orang berapa tahap kebaikan dia, tak tahu kita. Jadi bila tak tahu, agama suruh kita. Agama tidak menuntut kita mengetahui hakikat orang. Macam mana kita nak tahu hakikat orang? Tak tahu kita. Jadi bila kita tak tahu, macam mana kita nak bersangka-sangka dengan orang? Maka agama kata husnuzan. Maksud husnuzan, kalau pemurah orang tu 7, kita pandang dia 8, 9, atas pada 7. Kalau orang tu jenis pemaaf pada 5 je, kita pandang 6, 7, 8. Kita pandang dia lebih baik daripada hakikat diri dia. Itu nama dia husnuzan. Sebab zon ni benda yang tak pasti, yang tak tepat, tetapi kita berikan barakah yang lebih tinggi. Itu nama dia husnuzan. Sebab tu di antara akhlak orang yang soleh, di antara akhlak orang yang soleh, jadi ada cerita seorang awliya illah salihin. Apa akhlak dia? Ada seorang awliya, dia membenar orang ni semua awliya. Masya Allah, itu nama dia husnuzan nama dia. Kita ni Masya Allah perangai tu, tapi Masya Allah dia menghormati kita sebab dia menyangka orang semua baik. Masya Allah, semua orang baik, maka semua orang dia nak ambil barakah daripada orang sebab dia menyangka orang baik, sedangkan orang tu tak baik mana apa, tapi dia menyangka baik pada orang. Nama dia husnuzan. Maka itu sifat mahmudah dalam agama. Kita menyangka baik pada orang. Kita menghormati orang, sedangkan orang tu tak sampai tahap tu pun kebaikan dia, tapi kita memandang orang semuanya baik. Itu nama dia husnuzan. Memang dituntut dalam agama. Dan sekiranya kita memandang orang lebih rendah daripada nilai orang tu, mana tu nama dia su'uzan. Orang tu tak sampai jahat di tahap yang kita pandang. Tak sampai tu. Kita sangka orang kedakut, kita sangka orang tu apa lagi, sedangkan tak sampai, maka su'uzan nama dia. Maka berhati-hati dengan su'uzan. Bila kita pandang semua orang semua tak betul, orang tak betul, ni tak betul, bermaksud sebenarnya kita yang bermasalah. Kita sangka, suka menyangka tak betul pada orang, ataupun suka kita menyangka semua orang tak ada nilai yang baik. Nama dia su'uzan. Tapi kalau kita tersalah sangka kepada orang lebih baik daripada orang itu bagus. Orang tu tak sampai baik macam tu pun yang kamu beria-ria hormat dia, buat apa? Tak, kita baik sangka. Nama dia husnuzan.
Maka di antara kita tersalah pandang orang lebih buruk daripada hakikat dia orang itu, lebih baik kita tersalah pandang pada orang yang lebih baik daripada orang tu. Kita mana orang baik, Masya Allah, dia ni baik ni. Mana nama husnuzan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kita hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita. Maka dianjurkan kita kepada Allah husnuzan, baik sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang mengambil sikap husnuzan, apa dia buat? Supaya tidak ada su'uzan, maka orang yang husnuzan dia akan mentakwil, bila sesuatu yang dia lihat itu macam tak elok, tapi nak jaga dia punya sangka itu, maka dia takwil. Itu cara dia. Contoh apa? Kita takwil. Kita orang apa kita kata? Payah pula spontan nak cari misal. Apa misal apa? Mana ada orang tu ada perangai tak baik. Dia tu apa kata? Payah pula cari. Dan cari misal kono pula kat orang. Apa kata? Dia ni apa? Dia bonci ya, dia bonci kat saya tu. Dia bonci kat saya tu. Tak ada dah. Tengok muka tak masam. Muka tu masam. Dia kata dia marah. Tu masam. Tak, dia masam tu boleh makan cukur. Tu masam tu kau. Jadi takwilkan benda tu. Bukan kot takwilkan benda tu supaya jaga sangkaan kita kan. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita melihat sesuatu yang kita kata betul lah Tuhan tak adil, betul lah Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kita, maka kita takwil Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah Allah Subhanahu wa taala bagi susah kepada kita? Takwil. Ada sebab dia. Allah Subhanahu wa taala nak naikkan darajat. Takwil. Allah Subhanahu nak bagi pahala yang besar. Bagi cerita dia. Tak ada Tuhan nak biarkan. Bukan Tuhan bonci. Sedangkan para nabi, para anbiya Allah Taala uji. Lagu dia. Kalaulah semata-mata Allah Taala berikan kesusahan itu tanda kemurkaan, tanda Allah Subhanahu wa taala benci, bagaimana para anbiya, para rasul? Lebih banyak ujian yang Allah Taala uji. Kembali baik sangkaan dia. Ada sesuatu Allah Taala bagi. Maka sentiasa dia jaga husnuzan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ingin menambahkan sangkaan baik para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin para sahabat itu menyangka kasih sayang Tuhan kepada kita ni biasa-biasa sahaja. Kasih sayang Tuhan kepada kita biasa-biasa sahaja. Kalau kita nak bandingkan kasih sayang amak ayah, amak dia lagi kasih pada dia. Pada sangkaan dia, amak dia lagi kasih pada dia. Ayah dia lebih kasih pada. Bukti dia nampak ayah dia cari rezeki. Tiap-tiap hari cari rezeki, susah payah banting tulang. Bukti dia nampak amak dia. Susah payah daripada kecil mula dia. Maka daripada pandangan sangkaan dia, amak dia lebih menyayangi dia daripada Tuhan dia. Itu pandangan sangkaan kita. Dengan pandangan sangkaan yang salah ini menyebabkan kita menyayang amak kita lebih kita menyayang Tuhan kita. Di atas sangkaan kita. Maka kita akan letakkan cinta kita kepada amak ayah kita. Berbanding
kepada Tuhan kita. Sebab kita tak tahu. Maka Nabi SAW supaya membetulkan sangkaan para sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, bagaimana kamu tengok wanita yang ada di hadapan kita? Jadi perempuan tadi dia peluk anak kecil dia cium anak kecil tadi. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, wanita itu sangat-sangat menyayangi anak dia. Nampak kasih sayang kepada anak dia. Maka Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya lebih pada wanita tu, menyayangi anak dia. Jadi bila kita tengok seorang wanita memeluk anak dia, apa pandangan kita terhadap seorang wanita tersebut? Kita kata kehangatan kasih, nampak kehangatan cinta seorang ibu kepada anak dia kan. Sayang betul. Dan anak tadi dia rasa cinta daripada ibu dia. Tontoram anak tadi, dipeluk dia emak selesa anak tadi. Ambil dia orang lain, menangis budak tadi. Sebab dia rasa kehangatan cinta daripada emak dia kan. Jadi betapa jahilnya kita tentang Tuhan kita. Kita tidak merasai cinta Tuhan kepada kita. Sedangkan buktinya cukup banyak. Bukti cukup banyak. Sebab itu kita tersalah sangka kepada Tuhan kita. Kita hanya melihat kasih sayang kita datang daripada emak kita. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai hambanya lebih daripada seorang ibu mencintai anak dia. Maka selama ini zon kita kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita menambah baik zon kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul zon nama dia. Jadi ada kisah dalam kitab Ruh Ibn Qayyim. Kitab Ruh Ibn Qayyim, satu kitab yang menceritakan hakikat ruh secara panjang lebar. Dan Ibn Qayyim juga dalam kitab itu dia menceritakan apa hukum berbahas tentang ruh. Sebelum dia hurai panjang, dia nakalkan juga, sebab dia akan menulis kitab tentang ruh. Satu kitab tabal, kitab dia tabal itu dah diterjemah, yang Arab dia nipis ya. Sebelum dia menghurai, dia cerita apa hukum kita bicara tentang ruh. Maka dia buat pendapat beberapa ulama. Pendapat pertama mengatakan, ulama kata jangan bicara tentang ruh. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Pendapat pertama ulama kata jangan cerita bab ruh. Sebab ada ayat Quran, yas'alunaka 'anir ruh, ya Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab, qulir ruhu min amri rabbi, ruh urusan Tuhan. Dah. Tak dapat lagi kita panjang-panjang. Jadi pendapat pertama mengatakan tak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh selagi mana ada maklumat. Yang tak ada maklumat jangan cerita. Jangan mandai-mandai. Bermaksud selagi mana ada maklumat boleh cerita. Maka Ibn Qayyim Al-Jauzi mengambil pendapat yang kedua. Sebab dia ada maklumat untuk cerita tentang ruh berdasarkan Al-Quran. Ada ayat-ayat berkaitan ruh, ada hadis Nabi. Maka dia bercerita tentang ruh bersekitar dalil-dalil Quran dan juga hadis Nabi. Dan juga pengalaman-pengalaman para ulama. Maka dia menulis tentang ruh. Kitab tu menarik, ya. Bagaimana dia menyatakan ruh orang hidup boleh bertemu dengan ruh orang mati. Setakat tu. Tapi nak bicara ruh ini macam mana rupa, tu seorang ulama melaranglah. Dia mengatakan bahawa ruh kita yang hidup ni boleh bertemu dengan ruh orang mati. Dekat mana bertemu? Dalam mimpi, katanya. Jadi bila kita mimpi orang dah mati, sebab ruh kita bertemu dengan ruh dia.
Mana dalil? Dalil ayat Quran. Dalam Quran ada ayat dia menceritakan ruh orang hidup bertemu dengan orang mati dalam mimpi. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab itu dia menambah cerita-cerita orang mimpi, cerita-cerita mimpi. Sebab mimpi ini disebut juga sebagai alam ruh yang ajaib. Ya. Mimpi ini alam ruh yang ajaib lah. Ya. Sebab bila orang mimpi makan, terasa sadap makan tu. Ya. Mimpi makan, terasa sadap makan. Ajaib. Jadi dia menakalkan pengalaman orang bermimpi. Tapi tak semua mimpi yang dia ambil, tapi mimpi-mimpi orang yang salih. Mimpi-mimpi orang yang salih. Dan mimpi orang yang salih ini merupakan benda yang baik. Sehingga ada hadis yang menyebut ru'ya salihah. Mimpi yang baik itu salah satu cabang kenabian. Disebut macam tu hadis. Maka dia nakalkan mimpi-mimpi yang baik. Maka di antara kisah-kisah yang dia menakalkan iaitu cerita orang mimpi, dan banyak orang yang hidup bertanya kepada orang yang mimpi, apakah amalan yang terbaik, apakah amalan yang terbaik, apakah amalan yang kau lakukan sehingga engkau diberikan kebaikan. Cerita Imam Syafi'i, macam mana kita nak tahu kisah fadilat salawat Imam Syafi'i? Fadilat salat Imam Syafi'i diketahui bila orang mimpi Imam Syafi'i. Dalam kitab Ruhul Qayyim pun disebut juga. Murid Imam Syafi'i bermimpi Imam Syafi'i dan bertanya keadaan dia di alam barzakh. Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan aku kemuliaan. Dengan apakah yang engkau kerjakan, wahai Imam, sehingga Allah Taala berikan kemuliaan yang sebegitu besar? Kita tahu Imam Syafi'i ni ilmu dia banyak, mengarang kitab usul fiqh dan sebagainya. Imam Syafi'i tak sebut dengan ilmuku, tetapi Imam Syafi'i dengan salawat yang aku tulis dalam kitab risalahku. Dalam kitab risalah Imam Syafi'i, kitab yang pertama ditulis oleh ulama dalam ilmu usul fiqh. Jadi kalau ada soalan, apakah kitab usul fiqh yang pertama ditulis? Siapakah penulis kitab usul fiqh yang pertama? Maka jawapannya, kitab usul fiqh yang pertama ditulis oleh Imam Syafi'i. Nama kitab itu kitab risalah nama dia. Imam Syafi'i lah yang pertama menyusun ilmu usul fiqh. Maka kata Imam Syafi'i, dengan salawat yang aku tulis dalam kitab aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sirah salawat Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Kita masukkan sirah itu dalam salawat tahlil kita kan. Maka tahu orang kelebihan salawat tersebut. Maka dalam kitab itu juga diceritakan mimpi Imam Junaid Baghdadi, murid dia. Maka bertanya murid dia, wahai Tuhan Guru, bagaimana keadaan engkau dalam alam barzakh? Kata Imam Junaid Baghdadi, binasa semua amal aku, dia kata. Bermaksud tak ada nilainya amal aku. Kalau kita periksa satu-satu amal kita, tak ada nilai pun. Imam Junaid mengatakan, tak, binasa amal aku, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam, katanya. Yang menyelamatkan aku adalah beberapa rakaat yang aku kerjakan di tengah malam, yang lain semua tak ada nilai, kata Imam Junaid Baghdadi. Maka ada satu kisah lagi mimpi kepada seorang yang saleh. Maka ditanya, apakah amalan yang paling manfaat untuk kami bawa ke alam barzakh? Maka kisah itu mengatakan, amalan yang paling manfaat untuk engkau bawa adalah husnuzannu billah, katanya.
Husnuzan lah. Jangan engkau mati kecuali engkau husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini panjang lebar ulama huraikan bagaimana maksud husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan perumpamaan supaya kita punya husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Iaitu diberikan perumpamaan. Maka bermula bisalnya seorang hamba serta Allah Subhanahu wa taala, iaitu mana kita melihat, kita menganggap sebagaimana menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kanak-kanak kecil serta ibunya. Apa maksud menyerahkan diri kepada Allah seperti anak kecil menyerahkan diri kepada ibunya? Jadi budak kecil yang umur 1 tahun 2 tahun, dia serah diri ke emak. Dia serah diri pada emak. Dia percaya nampak muka emak selesai. Nampak muka emak selesai, mesti susu dah siap, semua dah siap. Jadi dia serah kepada emak dia. Pergantungan penuh kepada emak dia. Kasih sayang penuh pada emak dia kan. Bayi tadi memandang emak dia penuh kasih sayang, penuh dengan keyakinan, tawakal dia, kebergantungan dia penuh pada emak dia. Jadi bermaksud kebergantungan bayi kepada emak dia lebih kuat daripada kebergantungan kita kepada Tuhan kita. Bergantungnya hati bayi tadi dekat emak dia sangat kuat berbanding kebergantungan kita yang dewasa ni kepada Tuhan kita. Sebab tu dalam kitab disebut belajar tentang tawakal daripada bayi. Kita kena belajar daripada bayi pula. Belajarlah tawakal kepada Allah sebagaimana bayi bergantung penuh pada emak dia. Jadi kita kalah. Kebergantungan bayi kepada emak dia lebih kuat daripada kebergantungan kita kepada Tuhan kita. Sebab itu disebut, sekiranya kebergantungan kita kepada Tuhan sekuat kebergantungan bayi kepada emak dia, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai hidup kita. Sebagaimana bayi tadi selamat hidup selagi mana bayi tadi dijaga oleh emak maka emak dia akan pastikan susu dia semua akan dipastikan bayi tadi. Sebab apa? Sebab betapa kuatnya kebergantungan bayi kepada emak dia. Maka ulama menyebut sekiranya kebergantungan kita kepada Allah sekuat kebergantungan bayi kepada emak dia, maka kita akan dijaga oleh Allah kepada kita sebagaimana seorang ibu menjaga bayi dia. Bermaksud tak payah risau-risau dah. Tak payah risau. Maka Allah Subhanahu yang akan menjaga. Jadi sebab pandangan kita, zan kita kepada Tuhan kita tidak sebagaimana zannya bayi kepada emak dia. Bayi tadi bersangka-sangka lah. Dia menyangka-nyangka bahawa emak dia yang paling hebat. Dia menyangka-nyangka emak dia yang berkuasa memberi dia makan. Maka kuat zan dia kepada emak dia. Sebab itu dia kata maka yakni menyerahkan diri engkau kepada Allah seperti kanak-kanak yang kecil serta ibunya, dan tiadalah ibu itu meninggalkan tadbir dan melihara. Jadi ibu takkan meninggalkan untuk memelihara si anak itu akan anaknya dengan seboleh-bolehnya. Ibu tadi akan menjaga anak itu seboleh-bolehnya. Mana ibu tu belum tentu boleh lagi, tapi dia akan cuba seboleh-bolehnya. Jadi Allah memang seboleh-bolehnya dah. Allah memang mampu segala-galanya. Itu yang peliknya kita. Si ibu tadi bergantung kepada emak dia. Emak dia belum tentu lagi boleh memberi, tapi emak tu usahalah. Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, tetapi kebergantungan kita sangat lemah pada Allah Subhanahu wa taala berbanding kebergantungan
bayi kepada seorang ibu. Sedangkan ibu tu tahap manalah kemampuan, tapi dia berusaha ibu tadi. Cari-cari dapatlah beli susu. Cari-cari dapatlah beli lampin. Dapat disediakan. Jadi anak ni sangat percaya kepada ibu dia. Macam mamak ni berkuasa semua. Macam mamak ni ada kuasa, semua boleh buat. Begitulah zannya bayi itu kepada mak dia. Betapa lamahnya zan kita kepada Tuhan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap sesuatu. Maka si ibu itu tidak akan meninggalkan mentadbir, memelihara akan anaknya dengan seboleh-boleh pada memelihara anak itu, dan tiadalah mengeluarkan ia akan kanak-kanak itu dari pemeliharaannya. Maka seperti demikian inilah orang mukmin yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung, kuat pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang mukmin beserta Allah Subhanahu memelihara dan mencukupkan bagi Allah Taala baginya dengan sebaik-baik pemeliharaan. Maka mendatangkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya beberapa nikmat rezeki dan menolakkan ia kepadanya daripada sekalian yang jadi binasa atasnya. Bermula, ini misal yang kedua pula. Bermula misal hamba Allah Ta'ala dalam dunia ini seperti hamba dengan penghulunya, hamba dengan tuannya. Tuan hamba betul lah, hamba betul-betul, hamba abdi ni. Umpama hamba dengan tuannya, maka berkata ia, tuan ni berkata kepada hamba abdi dia, wahai hambaku, pergilah engkau kepada suatu bumi, satu negeri yang seperti demikian, negeri-negeri sekian, dan engkau kotorkan pekerjaan, engkau lakukan pekerjaan sekian. Tuan kata, pergi tempat sekian, engkau lakukan urusan sekian, engkau apa tu, kerjaan engkau tak pek nak jual tu. Pergi engkau daripada daratan, pergi engkau yang demikian, pergilah negeri itu, dan engkau bawa nafkah, bawa belanja engkau. Maka apabila mengasihi ini, memberi izin baginya, penghulunya, penghulu bagi izin, pergi ni tempat ni, kau selesaikan kerja ni, bekalan ni siap semua. Maka memberi izin penghulunya pada demikian itu baginya, bahawa memakan ia akan sesuatu yang menolong dengan dia atas kuat badannya. Jadi bila tuan dia perintahkan dia melaksanakan urusan pada satu negeri, tuan dia tu siapkanlah bekalan dia, makanan dia, belanja-belanja dia. Jadi ketika mana dia duduk dekat negeri itu, dia makan, dia belanja, semua di atas izin tuan dia. Dia izin tuan dia. Itu maksud dia, ya. Maka selama dia boleh makan dan minum, menolong dengan atas kuat badan, supaya menolong ia pada menuntut belanja dan kuat memberi nafkah, dan dapat ia suatu yang disuruhkan tuannya. Bukan tuannya. Dan akhirnya dapat dia laksanakan. Selama mana dia duduk dekat tempat tu, dia makan dan minum, itu pun tuan dia suruh dia makan supaya dia kuat sehingga dia selesai urusan tu. Nampak baiklah hamba tu kan. Hamba tu selesai urusan, tuan pun tuan yang bertanggungjawab lah. Tak adalah dia bagi bekalan siap. Jadi cantik, hamba tadi makan pun tuan dia bagi selesai. Jadi apa perumpamaan dia? Maka seperti demikian itulah hamba Allah Ta'ala serta Tuhannya. Apa dia? Maka menjadikan ia akan dia, Tuhan jadikan kita, dan mengeluarkan ia dunia, Tuhan zahirkan kita di dunia ini, dan menyuruh kita berbuat belanja bekal ia daripadanya untuk negeri akhirat. Kemudian apa perintah Tuhan? Yang tadi
tuan tadi suruh hamba tu pergi dekat negeri tu, mungkinlah dia cari sesuatu. Ni Allah Ta'ala zahir datang kita ke dunia ni, apa Tuhan suruh? Tuhan suruh kita cari bekalan. Cari bekalan. Datanglah apa bekalan dia? Maka firman Tuhan, watazawwadu. Watazawwadu. Jadi kita duduk kat dunia ni, apa Tuhan suruh? Watazawwadu, cari bekalan. Fa inna khair zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka Allah Ta'ala suruh kita cari takwa dekat dunia ni. Maka bila Allah Ta'ala suruh kita cari takwa, dalam masa sama Allah Ta'ala bagi kita rezeki, dalam masa sama Allah Ta'ala bagi kita kesihatan. Jadi semua ni bekalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan siapkan kita bekalan. Kaki kita boleh berjalan, tangan kita boleh bergerak, Allah Ta'ala bagi kita harta, Allah Ta'ala beri kita sihat. Itu semua bekalan, itu semua sebagai bekalan Tuhan kepada kita. Seperti Tuhan tadi berikan bekalan kepada hamba tadi, dia baginya duit supaya hamba tadi makan dan minum. Jadi bukan tujuan untuk makan minum. Jadi Tuhan tadi bagi duit, bagi belanja makan, bagi belanja tempat tinggal, bukan tujuan untuk tinggal minum, tapi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Begitulah kat dunia. Kita duduk kat dunia, maka Tuhan bagi kita sehat, Tuhan bagi kita duit dan sebagainya. Bukan ini tujuan kita. Tujuan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perintah dia? Iaitu watazawwadu, siapkan bekalan akhirat. Maka jadilah kesihatan kita gunakan untuk bekalan akhirat. Duit kita gunakan untuk bekalan akhirat. Harta kita jadikan bekalan akhirat. Sebab itu tugasan kita. Tugas kita supaya menyediakan bekalan untuk akhirat. Jadi bukan semata-mata kita menikmati nikmat dunia. Itu perumpamaan yang kedua lah. Yang diberikan oleh pengarang kitab ini. Maka dia kata, artinya berbekallah olehmu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal itu takwa. Takut takwa. Maka maklumlah bahawasanya apabila menyuruhkan Allah Ta'ala akan hambanya dengan mencari bekal bagi negeri akhirat, maka sesungguhnya mengharuskan ia baginya bahawa mengambil ia daripada dunia ni. Boleh kita ambil untuk makan, untuk minum, tapi kita ingat semua itu untuk kita jadikan bekalan akhirat. Mengambil daripada dunia ini sesuatu yang menolak akan di atas bekalan itu bagi akhirat, dan bersedia ia akan dia dan berkemas kerana kembalinya kepadanya. Sebab sampai masa dia kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin soalan dia, mana bekalan kamu? Mana bekalan dia kan? Tuhan tanya kita, Allah lekolah makan kita makan saja. Mana bekalan dia? Lekolah kita dengan harta kita. Kita tak jadikan dia bekalan. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillah.